cukup baik untuk sebuah filem seram lokal tempatan yang aku boleh cakap terbaik untuk tahun 2025. Malam Terlarang, satu lagi filem lokal, filem seram tempatan yang baru keluar 30 Oktober 2025. Pelakon-pelakon dia semua hebat-hebat. Ada Zul Arifin, ada Sabri Yunus, ada Sofia Jane, Syasha Abdul dan ramai lagi. Aku tak tunggu pun filem ni, tapi lepas aku tengok filem ni, aku boleh cakap filem ni satu filem seram yang berjaya keluaran Malaysia untuk tahun 2025. So filem Malam Terlarang, sebuah filem arahan Nohani Shah Muhammad. Dia diadaptasi daripada ataupun dia ambil daripada kisah misteri Nusantara tentang pemujaan pantai. Filem ni dia mengetengahkan tentang kisah misteri pemujaan pantai ni yang dipercayai adalah benda-benda yang mungkin akan bagi diorang hajat yang diorang nak. So diorang puja pantai ni untuk dapatkan apa yang diorang nak. So filem ni sebuah filem yang aku respect lah, sebab setiap apa yang aku tonton, daripada satu scene ke satu scene, daripada satu sequence ke satu sequence, disusun dengan rapi. Aku suka dia punya plot. Tu aku punya first thing yang aku suka pasal filem Malam Terlarang ni. Dia punya plot dia tak adalah terlalu art berat sangat sampai korang tak faham. Dan tak adalah terlalu simple sangat. Tak adalah terlalu klise sangat. Walaupun ada certain sequence, certain scene seram dalam filem ni nampak klise, tapi bila korang tengok tu rasa ni benda yang aku nak tengok untuk sebuah filem